Sup gang, kembali lagi saya Supersonic. Pada hari ini kita bermain Roblox Grow a Garden. Seperti yang korang boleh tengok, saya baru lagi main, duit pun sikit baru. Jadi saya nak main game ni sebab saya ada tengok satu anime. Anime tu tajuk dia Isekai Nonbiri no Kan, tentang farming. Lepas saya tengok anime tu, saya rasa macam nak berkebun. 1、2、3、はい。瞬間管理バラ率先スタンパスデリラッペ Dan jadilah saya di sini. Okay, jadi saya tak pernah main game ni, jadi saya tak pandai. Tapi saya tahu mula-mula kita perlu beli seed, sebab itu adalah cara pertama untuk kita bermain lah. Jadi yang kita boleh beli hanyalah carrot. Kita beli dulu carrot kan. Okay, 2 carrot seed. Don't worry, di sini. Ya, dia dah ada carrot guys. Sekarang kita kena tunggu dia tumbuh. Oh, cepatnya. Carrot. Oh, besarnya carrot ni. Okay, jadi kita kena jual kan. Jadi kita jual carrot. I want to sell my inventory. Oh, dapat 56. Jadi 56. Daripada kita beli carrot, kita belilah berry kan. Have iron the in comment. I can remember. Apa ni guys? Kenapa random sangat ni? Jadi kita kena tunggu dia tumbuh. Nampak warna merah-merah. Oh, dia jadi bunga dulu. Strawberry. Kenapa lama sangat ni? Please admin put masker sprinkle on stock. Admin? Oh, what the heck? Oh, jadi akan terus tumbuh lah ni. So a TikTok of someone stealing food from me today. Bunyi gang. I want to sell this. I should ban them. Bro. This time. This MA pot master sprinkler stock. Just kidding, he stole my food after his Robux. Aish, letak lagi lah. Di sini strawberry 1. Ini strawberry. Di carrot kita letak kat sini. 1, 2. Wow, besarnya carrot ni. Jadi guys, carrot ni average ke besar ni guys? Gang, hujan gang. Hujan coklat gang. Kenapa banyak sangat benda yang aku dalam game ni? Hujan coklat lah. Strawberry, carrot. Jadi kita tanam strawberry ni kan. Oh, banyaknya strawberry. Banyaknya carrot, cepatnya carrot ni tumbuh. What the heck, chocolate ring.
Rare ke geng chocolate rain dalam game ni? Saya tak pernah main jadi saya tak tahulah. Mungkin rare aku. Habis semua. Jadi sekarang kita perlu beli carrot, strawberry. Cepatlah dia tumbuh. Tengok ni geng. Cepat dia tumbuh. Kalau tengok dekat sini, carrot paling besar kita yang ni. Dan ni yang paling kecil. Yang ni yang besar. Dan ni yang kecil. Wow. Berbeza saiz dia. Yang ni kecil, yang ni yang besar. Oh gitu Sell inventory. Nice, kita dapat 500. Wish, banyaknya. Jadi 500 tu saya nak beli blueberry. Oh, blueberry 400 Kenapa nosok semua ni geng? Ush, besarnya strawberry ni geng. Tengok geng, besarnya strawberry tu. Jadi kita letak kat sini blueberry. Macam mana nak ambil ni? Tunggu besar dulu kan. Apa besar strawberry ni? 1 kilo bro. Besarnya. Sell. Kita jual strawberry. Tengok dapat berapa. Kita dapat 180. Banyaknya kan. Wow. Kita dapat 600 Lorin. Blueberry. Strawberry kita ada banyak. Okay, beneran tanda dan wow. I want to sell my inventory. Okay, jadi geng, saya akan grind semua ni dan kita akan kembali apabila duit kita jadi banyak. Okay geng, bye. Jadi geng, saya perlu ambil semua buah ni dan jual lah untuk dapatkan duit kan. Jadi untuk dapatkan buah, saya hanya pakai makro macam ni. Nampak tak? Saya akan ambil buah ni sendiri. Jadi saya hanya perlu jalan je lah. Nampak tak? Jadi saya tak perlu tekan E lah. Saya akan ambil sendiri. Nampak tak geng? Ya, dapat tak geng? Dia nak ambil sendiri, jadi kita tak perlu ambil lah. Jadi saya hanya perlu jalan pokok-pokok ni. Nampak tak? Macam ni lah saya buat untuk dapatkan 15 million tu. Jadi kita tutup dulu makro ni dan kita jual. Jadi kita jual inventory kita lah. Nampak tak? Kita dapat 200,000. Nampak tak geng? Jadi macam tu lah saya dapat 15 million. Jadi kita kembali ke garden kita. Uish, garden siapa ni? Kenapa besar kaktus dia geng? Jom kita tengok. Uish, ni owner dia ni, Lilliput. Cakap hi dekat dia. Hi. Can I dekat hi Kenapa dia duduk diam ni geng?
what you want. Boleh lah tu. And I have that. Anything is fine. Ush, blok banana. Bro, kita jadi beggar, geng. Jadi beggar. Ush, banyak ni dia bagi, geng. Dia bagi lagi, geng. Wih, hebat tu Lil ni. Thank you, Lil Work. I really appreciate it. Macam tu ke je appreciate, gang. Saya lupa lah. Tapi besar lah karakter dia. Cuma kita tanya macam mana dapat karakter besar ni. How do you get this characters to be so big? Dia cakap apa, gang? Mana tahu kita boleh buat juga. I don't know. Oh, dia tak tahulah. Lah, jom kita jual apa yang dia bagi tu. Kita mula-mula dengan blok banana. Kita dapat 11k. Oh, okay. Gesture blok banana. Ush, 1 million. Ush, 1 million, geng. Wow. Yang ni pula, geng, 600k. Ush, yang ni 3 million. Ya, betul, geng. Ayah kita macam ni. Seed stock. Jom kita tengok ada apa dalam seed. Ada bambu. Ada bambu je. Kita beli bambu je lah. Kita dah kaya. Jadi kita dah boleh beli semua. Tak, geng. Jadi saya dah ada haiwan juga. Tapi haiwan ni tak berguna. Uish, Lil Work datang sekali lagi, geng. Hai. Ish. Lil Work lah. Hai. Dia buat apa kat kebun kita ni? Pusing-pusing. Oh, dia datang melawat. Jangan cakap ke dekat dia yang kita ni tak hebat lagi. Kenapa yang lompat-lompat ni? Apalah, kita teruskan dengan kebun dan menjual. Jadi kita perlahan-lahan akan membesarkan kebun ni nanti. Jadi saya akan tambah lagi pokok dan lain-lain supaya kebun ni jadi lebih besar. Jadi sementara saya grind game ni, tak akan habiskan video ni di sini sahaja. Terima kasih, geng, kerana tengok video ni. Dan tekanlah butang subscribe dan like kalau korang enjoy. Jadi itu sahaja pada episod kali ni. Kalau korang nak tengok episod akan datang, korang cakap lah. Okay, bye.